selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada kaum Chinese, kaum Tionghoa, dan selamat bercuti kepada semua juga. Hari ini kawan tak balik Kelantan. Hari ini kita di kawasan KL, iaitu salah satu tumpuan, iaitu tokong yang terbesar di sekitar Klang Valley, iaitu Tian Ho. Tokong ni adalah biasa kaum Chinese selalu hari yang kebesaran pertama, iaitu hari ini Lunar Chinese pertama, kita mari di tokong. Tujuan kita mari di hari pertama sebab kepercayaan kita hari ini adalah hari kebesaran. Sebab untuk mari sini untuk membagi doa, untuk keberkatan dan bersyukur kepada Tuhan, dan sampai itu mendoakan supaya tahun ni, iaitu tahun kuda fire, horse fire tahun ni, supaya tahun ni akan lebih keberkatan dan kemakmuran. Dan kepada juga negara Malaysia kita, supaya kita lebih aman dan harmoni dan cegah daripada apa-apa dia benda yang tak baik. Dengan itu, sekali lagi mengucapkan selamat kongsi facai dan selamat bercuti, dan last sekali kepada yang akan menyambut Ramadan, dan selamat menyambut bulan Ramadan kepada anda semua. Terima kasih.